Hai, Assalamualaikum semua. Salam Syawal. Sudah tak sedar sebenarnya, waktu kita beraya hari tu, mesti ramai yang makan juadah raya seperti lemang, ketupat, lodeh semua tu yang secara tak langsung dah rosakkan buah pinggang kita tanpa kita sedar. Jadi ini satu perkara yang sangat membimbangkan. Sebab apa? Saya baru saja baca dekat online ni, sangat-sangat mengejutkan. Tahukah anda semua bahawa pesakit buah pinggang yang terpaksa buat dialisis tu sebanyak berapa? 50,000 pesakit. Banyak tu. Kemudian dijangkakan lagi 10 tahun, 15 tahun akan naik 100,000 sakit buah pinggang yang kena dialisis. Puncanya apa? Punca utamanya datang daripada dua penyakit, iaitu kencing manis dan darah tinggi yang tak terkawal. Jadi oleh kerana itu, kami dekat DND ni tengok angka ni kami risau. Dan oleh kerana kita ada ilmu dan kita ada kemampuan nak membantu, maka dekat DND Wellness Center kita melanjutkan kempen kesedaran kesihatan buah pinggang. Kita extend sampai tanggal 17 Mac untuk membantu lebih ramai pesakit buah pinggang mendapat bantuan daripada DND untuk bantu memulihkan buah pinggang mereka. Alright. Dan kita akan ajar cara diet ni macam mana, gaya hidupnya yang macam mana. Kita ada terapi, contoh seperti terapi DND Moxa yang menggunakan herbal mugwort dan haba yang boleh membantu fungsi buah pinggang, dan juga ada suplemen seperti kroto dan semalu set CKD. Jadi kalau anda berminat, boleh hubungi admin di bawah untuk tahu lebih lanjut.